Okay guys, so sekiranya dapat satu job kat sini. Kalau kita tengok dekat kompresor dia ni, nampak ni, magnet dia hancur kat sini. Dia dah hancur. Dia punya macam mana tak nampak ni. Hancur kan. Okay, nampak kan hancur kan. Oh tu hancur. Oh tu hancur guys. Cara tak langsung magnet tak tangkap kompresor. Kompresor tak boleh nak sejukkan sistem aircon lah. Okay, macam ni. Sambil-sambil sikit buka tu sikit nampak ada wire, nampak ni. Dia juntai dah lama kan. Nampak ni. Dia sepatutnya kat sini benda ni. Dia tercabut. Dekat kompresor, dekat pump power steering ni, dia ada satu sensor guys kat sini. Sensor tekanan ni. So, wire ni yang letak kat sini, benda motif dia. Dia nak baca apa? Cuba komen bahagian bawah. Kita belajar sama-sama guys. Ni. Nanti kita betulkan balik untuk kereta ni. Okey. Sepenting sistem timing ni untuk memastikan timing korang dalam keadaan cantik semasa korang main steering. Perasan masa kita main steering ni, enjin akan terima beban disebabkan kompresor ni beroperasi. So timing korang akan jadi drop lah. So sensor ni akan memberi signal kepada ECU untuk menggerakkan stepper motor, idling sensor. So pentingnya untuk proses pemasangan dia supaya dia punya kestabilan RPM dia normal semasa korang main steering. Okay. Nanti kita pasang balik lah. Cabut macam tu je lah. Pasang klip balik, sagung. Settle. Sambil-sambil tu kita settlekan dah punya magnet ni. Kompresor tak rosak, buat magnet sahaja. Alright. So andai kata ada ilmu yang serba kekurangan sikit share ni bermanfaat, minta tolong share guys. Siapa-siapa datang ke bengkel sikit boleh datang ke Tamin Jaya Seri Kembangan Balakong. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan dari setiap video ini, sikit minta maaf. Next time kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum.